Okey, Assalamualaikum guys. Hari ini petang ni kita berada di Semenyih, menjalankan kerja-kerja pemasangan wiring lampu spotlight. Ni penduduk flat ni minta kita tambah satu point wiring untuk spotlight sebelah area CCTV tu, sebab malam-malam dekat sini gelap, tak ada lampu, jadi kadang-kadang nak rekod CCTV tu tak berapa jelas lah. Kita akan pasang dekat area sini, lepas tu nanti akan jalan pipe turun ke bawah. Kita akan pergi ke sana, dia punya point wiring dia. Nanti apa-apa kita akan update lagi kerja terbaik. Okey, update kerja terkini. Sekarang ni kita dah pasang bracket spotlight tu. Lepas tu, kalau korang boleh nampak, kita pasang kotak untuk kita sorokkan wire kat dalam tu, supaya tak terkena air hujan lah. Sekejap lagi kita akan pasang satu pipe turun ke bawah ni. Lepas tu point wiring tu akan pergi ke sana. Terbaik nanti kita sambung lagi. Okey, Alhamdulillah, untuk update terbaru, kita dah tarik pipe sini, pipe wiring untuk lampu spotlight ni nanti kabel pun kita dah tarik. Lalu itu nanti akan pergi ke sana. Sekejap lagi kita akan sambung ni lah, pasang lampu tu dan sambung kabel. Nanti kita update lagi. Okey, update terkini, Alhamdulillah kita dah siap pasang lampu. Tengok lampu menyala terang. Dia menyuluh kawasan sini, area sini memang terang gila. Wiring dia semua kita masuk pipe. Lepas tu point dia tu kita ambil daripada sini lah. Ni sebenarnya dulu ada lampu kat sini, tapi orang dulu dah buka, dia tak pakai. Jadi kita tarik daripada point ni je lah untuk lampu tu. Okey, setakat tu je lah kerja kita kat sini. Terima kasih korang yang tengok. Nanti kalau ada kerja lagi, saya update video terbaik.